Bismillah. Nasib baik ni Pak. Ni Pak besar bang. Nasib baik tak langgu jeti ya. Nyaris. Nasib baiklah angin tolak. Kalau tidak ranap ni. Sikit lagi. Syukur hai. Ini kalau gempur hanyut jeti ni. Oh. 10 kaki je. Allah Akbar. Apa nak buat bang pagi ni? Ada 2 kerja nak buat pagi ni. Ada 2 kerja nak buat pagi ni. Bismillah. Satu nak tengok tajuk. Dan satu lagi nak buat apa? Dah bersepah umpan dalam ni. Nak tengok luka. Kita selesaikan satu-satu kerja dulu. Saya nak pergi tengok tajuk. Dah selesai tengok tajuk nanti, baru kita pergi tengok luka. Jom kita pergi tengok tajuk. Baru mantap. Awal pagi hujan. Nasib baik dah reda. Hujan semula bang. Dekat je lah, tawakal. Bismillah. Kita tengok luka. Okey. Bismillah. Woi, macam bersih. Kamulah. Alhamdulillah, lesin pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Lesin pagi. Tu dia lesin pagi dah dijungkung. Sempat kau sepit aku dah, kenapa? Marah dah tu. Lesin pagi bang. Kalau ranting dah nampak. Jangan sepit-sepit. Tu dia. 1. Ambil galang ranting tu. 2 galang ranting. 3, 4. Ada lagi galang ranting. Sepit kuning. 5. Habis. Padam. Jangan sangkut-sangkut. Tapi sangkut-sangkut yang buat ada udang. Bismillah. Bersihlah. Bersihlah. Come on. Bersih. Bersih. Alamak. Bersih tak ada. Tak apa. Bismillah. Buka tinggi. Buka tinggi. Ada lembat lah. Wih, tak ada. Macam bersih sikit. Alhamdulillah ada. Alhamdulillah. Walaupun tak besar, bolehlah. Hujan tak berhenti. Saya tak lebat. Kalau lebat tadi memang tak boleh teruskan ni. Ambil udang. Tu dia. Tina kosong daripada bawah ni. Tu 2, 3, 4, 5, 6. 4 mantap. Macam bersih.
Alhamdulillah tambahan seekor. Air berubah ni, tak meriah dah. Pada mantap. Biasa tempat sorok-sorok, sampah-sampah macam ni biasa harapannya agak cerah sikit dah bang. Tapi kadang-kadang kobong juga. Ringan. Dia kalau ringan, lepas tu bersih sikit. Bersih. 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 Alhamdulillah, la ilaha illallah. Abang-abang sadu dulu ni. Dia yang dah tak bergerak, luka kecil. Sepitnya kemain panjang. Alhamdulillah. Dah terdiam dah kau. Akbar. Sini. Tu dia bang menjerang kau bang. Dia mati ke? Baru mati. Hidup lagi. Tu dia. Tu dia bang, 4 ekor. Alhamdulillah. Tu dia. Pada mantap. Lembat besok. Pokok nak rebah tapi pokok dia sedap. Itu yang tak alihkan lagi bang. Sayang. Nampak bersih. Adalah bersih. Yang belakang bersih. Kan ada nampak tu. Ambil daripada depan dalam. Satu. Satu sepik kuning. Alhamdulillah. Seekor kecil tu biar lah. Terus mantap. Ada bunyi. Ada. Alhamdulillah. Codong tina ya. Kan betul. Kalau tina kosong boleh ambil. Telur ni saya lepaskan lah. Orang lain nak ambil tak ada hal. Tak ada masalah. Kita dapat benda banyak sini. Udang telur. Jantan ni kita ambil. Kau mantap. Tu. Ada gugur-gugur. Ada speed. Alhamdulillah seekor. Jongkong. Jongkong seekor. Tu dia. 2 ekor. Satu tak ada speed. Alhamdulillah. Tu dia. Jongkong. Amboi speed kau. Ui gagang orang jongkong. Satu. Ni tak ada speed. Dua speed ni hilang. Pada mantap. Macam gugur-gugur. Ada apa ni? Udang dah nampak. Kelabau. Saya makan kelabau ni. 2 ekor. Tadi ada seekor kecil saya tak rakam. Hari ni nak pergi tengok anak. Dapat kelabau pada mantap. Udang kecil. Ganting udang. Kelabau lah. Hujan bang. Kalau gambar tak clear, sorry lah. Pada mantap bersih. Udang kat depan lagi. Astagfirullahaladzim. Kat depan bang. Baru masuk ni. Kau pegang tangan kat dalam tu apa? Tu dia satu. Luka comel berisi sadu. Alhamdulillah. Sadu turun ni. Sadu turun ni bang. Alhamdulillah. Tu dia. 4 ekor lah. 4 ekor sadu bang. Alhamdulillah. Pada mantap. Tadi ni bersih. Kan alhamdulillah seekor sadu lagi. Alamak, dah nak koyak. Banyak luka dah nak kena ganti kulit ni. Koyak-koyak dia punya guni bang, dah lama. Yang penting sadu kat dalam. Sadu ranting.
Wow. Ini yang dinamakan padu mantap. Alhamdulillah view. Alhamdulillah, gala ranting lagi. Seko lama-lama meriah lah. Hihi. Seko tu. Seko. Sepit beli ke sebelah je. Alhamdulillah, padu mantap. Macam bersih bang. Alhamdulillah bersih. Wah, sadu mah. Allahu Akbar. Bersih wah bang. Wow. Tu dia ha. Bang. Bersih wah bang. Allahu Akbar. Subhanallah. Rezeki bang. Nampak? Nampak bang gabungan aku. Gabungan ikan, ubi. Ni manusia ni gabungan. Ni dia gabungan ni bang macam cakap. Padu mantap bang. Padu mantap. Luka selamat pagi ni. Tak? Alhamdulillah padu wakil. Mat, terima kasihlah selamat kau bagi aku luka. Dia tak nak luka kecil, saya tak kisah. Kecil ke besar ke bulat ke lonjong ke saya ambil. Dapat seko tu. Ini udang. Tu dia. Dapat kalau ganting seko. Alhamdulillah. Padu mantap. Luka selamat pagi lagi. Ada lagi 2 ekor bang. Terima kasih. Selamat hari raya mat. Ukur. 2 ekor bang. Ding dekat tong ting. Ding ding. Ding. Alhamdulillah syukur berdoa. Ngam-ngam air dah naik. Tinggal lagi beberapa biji je. Nasi agak. Kenapa tadi aku jadi macam ni? Saya naik nampak kan? Tu dia. Terbelit nak ke sini lah. Terbelit. Bersih. Bersih. Alhamdulillah seko. Ini bersih, kilo kat dalam. Tak apa. Minggu depan kita tuai. Yang penting ada, jangan tak ada. Parah, umpan pun licau lah. Alhamdulillah, padu mantap. Cuaca macam nak tengkujuh pula bang. Ini baru berhenti pukul 10 pagi. Daripada subuh tadi hujan. Saya turun tadi hujan sampai ni. Kau ikan. La ilaha illallah. Wah, kau terlepas. Lompat ikan. Itulah seko. Nasib baik kecil. Dia nak hidup lagi. Sampailah pukul 10 ni baru berhenti hujan Jadi alhamdulillah dapat saya selesaikan terkejar-kejar juga sebab nak tengok semua. Dapatlah tengok hampir semualah senang cerita. 40 lebih lah. 40 biji luka dalam 41 42 macam tu. Ini pula kang. Jadi pendekkan ceritakan lagi melompat-lompat ikan ni. Tu ikan kelabau sebenarnya. Tadi pun ikan kelabau yang lompat kecil dalam betul 3 jari je. Biarlah dia hidup. Macam cakap Jadi dapat tengok semua dan alhamdulillah adalah sedikit udang. Sebenarnya dalam minggu ni saya dah tengok kali kedua ni. Kali pertama yang dapat 1 kilo 2 hari tu. Selang 3 hari saya tengok lagi. Alhamdulillah ni tak tahu berapa berat dia. Kita tengok. Cantik-cantik juga. Boleh tahan lah. Nak sana sikit. Kau jangan lompat. Kawan kau dah lepas. Alhamdulillah adalah nampak sepit-sepit dia bang. Order ni ada order kawan rumah saya, rakan kerja dia. Hari tu pun order juga yang mengidam tu.
Ni pun order juga. InsyaAllah kalau main sungai ni ada je dia yang berminat. Yang tak minat tak minat, yang minat. Macam tu cakap. Jadi ni dia. Cantik-cantik saiz, cuma tak semeriah. Tak semeriah di Aidilfitri lah. Cantik-cantik juga saiz. Adalah campur-campur sikit kecil. Tapi kebanyakannya yang ada speed. Lawa bang. Alhamdulillah. Tu dia. Tu rezeki saya hari ni. Dapat tengok semua. Dah tak payah 2 kali tengok. Cantik. Macam cakap. InsyaAllah lah. Minggu depan kita bagi tempoh lagi 1 minggu. Kita tengok yang dah berumpan ni. Alhamdulillah. Okey lah bang. Dah penat terkejuh daripada subuh tadi. Tengok tajuk tak ada barang. Air dah berubah ni. Ikan merajuk sikit nak makan. Moodnya tak sampai agaknya. Jadi udang ada. Ikan kelabang untuk anak saya ni diminat. Yang lain udang. Okey bang, terima kasih menonton. InsyaAllah ada masa saya berikan info-info yang terkini tentang Sungai Gesek. Ada hasil yang baik, saya akan kongsikan. Manis padu mantap. Assalamualaikum. Bye bye. Nena siapa namanya? Nena Mores. Yang masak. Kanak tu makan. Daripada malam tadi macam. Nah, bersih